Pusat Komuniti Al-Huda yang berada di Kampung Pekan 2 Semporna ini adalah projek Yayasan Ikhlas sejak tahun 2020. Pusat ini menyediakan pembelajaran 3M, membaca, menulis, mengira dan Fardu Ain. Pada pertengahan Disember tahun 2025, kami hadir bersama Coca-Cola Bottlers untuk penyerahan bantuan persekolahan bernilai RM50,000. Murid di sini terdiri daripada orang-orang susah. Kebanyakan mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walaupun sederhana, majlis tetap meriah kerana anak-anak ini bersemangat datang sekolah pada hari Ahad. Pusat ini dioperasikan oleh sekumpulan anak muda sempurna yang berjiwa besar. Dan ini pengetuanya, Puan Noraliza binti Noh, graduan Biotek UMS. Beliau dan rakan-rakan berkorban masa dan tenaga membangun sekolah ini. Sungguh pun tak sebesar dan secanggih sekolah lain, murid di Al-Huda amat menghormati guru, menjaga adab dan mementingkan ilmu. Habis saja majlis penyerahan sumbangan, kami berjalan melihat keadaan sekeliling pusat komuniti ini untuk cari idea apa yang boleh kami bantu di masa depan. Kalau korang pergi ke Semporna, pastikan singgah ke pusat komuniti Al-Huda. Saksikan sendiri kegigihan guru mendidik dan kegembiraan murid belajar. Untuk anak-anak Semporna, kami hulurkan sokongan dan doa agar pendidikan menjadi jalan menuju masa depan yang lebih bermakna. Okey, selepas ini saya akan ceritakan tentang Kampung Pekan 2, tapak pelupusan sampah yang akhirnya dijadikan kawasan perumahan. Jangan lupa follow saya, stay tune.